Hai, Assalamualaikum. So, bersama saya Fizi lagi. I'm back. So, untuk vlog hari ini macam korang boleh baca title dekat bawah tu, saya nak buat challenge 25 gift, 25 gift for mama. So, kita nak cuba sediakan 25 hadiah untuk mama. It's just for fun, macam satu penghargaan lah buat mama sepanjang tahun ni. Sebelum kita melabuhkan tirai tahun 2025 ni, so kita nak hadiahkan something untuk mama. So, sebab 2025, so jadilah 25 hadiah untuk mama. Sebagai tanda penghargaan untuk mama, sebab selalu memudahkan urusan kami adik-beradik, selalu berkorban itu ini, membesarkan kami kan, menyediakan itu ini, macam-macam. Dan yang paling utama sekali, selalu mendoakan kami. The power of mother's doa kan. So kita cubalah untuk sediakan 25 hadiah untuk mama. Tapi itu saya punya challenge lah setakat hari ini. Kita tak tahu pada hari yang kita nak surprise mama tu, kita tak tahu cukup ke 25. Sebab setakat hari ini saya baru dapat 2 hadiah. Itu saya dah beli secara online lah. Selebihnya saya tak tahu lagi. So disebabkan itu, saya hari ni kita lari sekejap, curi masa kejap, pergi ke Shah Alam untuk dapatkan beberapa lagi hadiah untuk lengkapkan 25 tu. Hopefully berjaya, InsyaAllah. Dengar sini saya cakap ni. Dengar ke? Dekat mall ni tengah latihan kebakaran. Tengah tunggu my sister Antum. Alah, asik. Okey, dah diam dah. So sekarang saya tengah tunggu adik saya Antum untuk sampai. Sebab saya perlukan dia punya advice, dia punya cadangan, apa yang okey, apa yang tak okey, untuk dapatkan 25 gift. So manalah dia ni? Jom sekejap Okay lah, jumpa dah Antum. Selepas bunyi bingit nanti. Bising gila. Itulah pasal. So ini saya punya assistant. Mission untuk mendapatkan 25 gift. 23 gift lagi. 23? Ya. Yeah. So let's go. Okay, first stop kita nak tengok apa yang ada dekat BBW. Saya rasa ini macam lebih banyak kot. Okay, kita tengok. Okay, kalau tengok dekat list nombor 4, body wash BBW. Saya letak body wash je kat sini. So kita tengoklah yang mana paling wangi, paling best. Bau wangi kita cuba. Cari body wash pun pening. Mana satu yang wangi? Semua wangi ni. Kita dah dapat satu. Berjaya. Baru body wash ni. Next. Kita orang tengah cari hand balm, lotion tangan yang sesuai. Biasa. Okey. Wangi?
Tu kau apa tadi? Sugar. Kita dah dapat satu hand lotion. Alhamdulillah berjaya dah 2. So far dah 4 kita berjaya. Lagi 21. Let's go. Okay, sekarang kita orang nak cuba tengok apa yang ada dekat Sogo. Mesti banyak steal kan? Masuk Sogo pula. Fun fact, saya pernah kerja sini 2 tahun. Terima kasih. Kita dah jumpa satu perfume MK. Kita orang rasa bau ni mama suka pakai. Kita beli yang affordable lah. Nak beli mama sangat tak mampu, tapi okey lah. Oh ni? So kita orang tengah tengok jam. Again, jam yang mengikut kemampuan poket kami. Lawa juga bang. Kita orang dah keliru antara yang mana tadi? 2 ni. Mana satu Pening. Kita orang dah baru lepas bayar. Apa tu nama? Jam dan juga perfume. Sekarang kita orang nak engrave nama dekat jam. Oh, best ni. Dah siap. Sepantas kilat. Panjang sikit tu jadi kecil lah kan. Okay. 25 barang kira. Kira bahagia. Paling-paling kena 1,000 Okay, so can I? Sorry. Sure. Kita ada banyak hari lagi. Dia dah nak bagi. Bukannya hari ni. Oh, bukan balik ni tu bagi. Dah. Tunggu mungkin Christmas kot. Pula. Dah sambut Christmas. Bukan. Sebab ada masa lagi. Oh, okey lah. Okay. Kita orang dah settle dekat Sogo. Macam tak tahu nak beli apa kat Sogo. Kita nak tengok apa yang ada dekat luar pula. Let's go. Okay, kita dah dapat next item. Kita beli telekong daripada Siti Khadijah. Hopefully mama suka. Telkom Travel. Okay, telekong travel. Sekarang kita berada di Popular Bookstore. Kita nak cari buku. Buku-buku doa macam tu mama suka. So kita nak tengok apa yang okey. Jom kita cari. So, saya dah beli satu buku. Koleksi doa dan zikir idaman wanita solehah. Hopefully mama sukalah buku tu, menjadikan amalan harian. Next nak pergi mana pula tak tahu dah. Kita tengok lagi kedai-kedai apa yang okey. Let's go. Shinchan, Doraemon. Orang dah stop shopping kot, ataupun kita berehat sekejap. Berehat. Kita lunch dekat 10 gram. Di tengah lunch hour kan macam lambat sikit lah. Dah 45 minit order. Makanan tak sampai lagi, dengan alasan long queue. Tapi meja sebelah sampai lambat. Dah dapat. Dah dapat dah. Air pun tak sampai lagi. Air pun tak dapat.
Kenapa 1 star je lah Apa weh. Setelah di-push berapa kali, kita follow up berapa banyak kali, dapat dah juga, sampai dah. Saya order big breakfast. Antum order apa tadi? Chicken par apa tak? Pada tah. Saya order vanilla latte Hot dan latte. hot Okay, marilah kita makan lapar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Membelanja lunch untuk hari ini. Terima kasih. Walaupun lambat, tapi orang belanja kita happy lah. Lambat 45 minit. So next stop, kita orang cari apa nama? Cosmetic product by Alha Alfa. Saya tak tahulah cerah ke, kuning lansat ke, mana satu. Cerah sangat kot. Yang kulit dia macam mana? So kita dapat jaket warna grey, satu brooch. Nampaknya ada opening untuk apa ni? Watson Pink. Macam menarik, tapi tu Alha Alfa dia tu macam menarik. Tu dia nampak menarik, tetapi macam ramai gila. Korang mana olong tea. Katanya bagus untuk perut. Mana? Kurus pun boleh. Tak ada. Benda yang kita nak tak ada pula. Aduh, tolonglah. Olong. Mudah terpengaruh. Dah jumpa olong. Okey, pandai dia letak depan kali habis. Ada lagi. Olong tea dapatkan kat sini weh. Tinggal ni je. Macam ni. Okeylah. Selamat tinggal. Semoga berjumpa lagi. Nah. Ni barang tak ada ni? Tak ada. Okey, bye. Terima kasih membantu. Sikit lagi. Okay, bye. Okay. Alhamdulillah. Dah settle sikit dah. Now kita dah nak balik ke jengka. Nanti nak kena list out balik lah berapa lagi yang tinggal, so that kita boleh plan semula apa yang kita boleh dapatkan nanti. Okey lah, nanti kita akan adu lagi. Okey, ini sekadar saya nak update lah beberapa barang yang kita baru nak start wrap. Aduh, nak wrap ni pun cabaran juga. Okey, let's go. Tengok. Macam tak apa-apa je ni. Okay. Betul. Betul weh, tengok ni. Kan? Kalau tip 29. Mata apa? dah record ke? Okay, sila pakai. Kenapa dia tutup mata? Tutup mata lah, surprise. Mata, tutup mata? Cabut dah dulu kan? Aduh, yang muka ni muka apa rumah? Semata, lepas tu Okay, nampak tak? Memang tak nampak tak nampak langsung. duduk sini lah kan? Di mana? Duduk sini dulu. Di sini duduk. Okay, duduk je lah dulu. Duduk Sekejap sekejap. Konten apa? Jangan tengok Kenapa, ada apa? Konten. Konten? Dia macam surprise. Tak apa. Tunggu sekejap ambil masa sikit. Pakai baju buruk ni lah. Tak apalah, macam mana. Orang kampung. Dengan tudung salah. Tadi tak elok pakai baju tudung hitam tadi elok dah. Apa benda ni? Ada apa? Rahsia. Saya mana tak ingat. Kenapa dia kemar-kemar rumah? Kita pelik. Tiba-tiba balik kemar rumah. Sekejap
Duduk diam-diam. Jangan cakap. Debo. Oh, ni debo. Aku Rice content. Oh. Benda tu apa media tu. Allahu Akbar. Okay, diam ya. Ya Allah, penat. Ya Allah. Tolonglah, bapak best ni. Oh, benda. Sini sikit, ya. Duduk sini ya? Dah ready ke? Ready? Dah ready ke belum Sekejap. Dah. Duduk ni memang tepi-tepi. Okey. Kita akan dalam kiraan 1, 2, 3 boleh buka mata. Ha? Dah. 1, 2, 3. Buka mata. Ni. Surprise! Apa benda ni? 25 gift for mama challenge. Challenge apa dah? Tak faham lah mama. 25 hadiah. Sempena menghabiskan tahun 2025. Hadiah penghargaan. Penghargaan untuk? Untuk mama lah. Hadiah apa ni bang? Ada 25 hadiah. Allah, banyaknya. Sempena tahun 2025, so 25 hadiah. 25 hadiah. Mencabar. Okey, nak buka yang mana dulu sebab tapi saya ada buat nombor. Nombor 1 dulu. Nombor 1. Sekejap saya nak. Ni satu. This one satu. Mangsa pergi mana pula? Satu. Okay, nombor 1 Nombor ni dengan nombor 1. Sekejap semua. Mangsa lari pergi mana tak tahu lah. Okey, nampaknya mangsa dah tukar tudung. Kita mulakan saya dah buat numbering sebenarnya. So kita Boleh je ambil yang mana? ikut nombor. Nombor 1. Okey, ni nombor 1. Nombor 1. Okey, boleh buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, random boleh tak? Okey, ikut nombor habis. Nombor 1. Tak tahulah, harap suka lah. Mencabar tau. Apa ya? Nak buat 25 hadiah ni. Mencabar. Challenge. Apa benda ni? Kalau si doa dan zikir. Bolehlah mama hari-hari berzikir. Dia memang suka buku koleksi doa dan Memang. zikir harian. Ada satu je yang mama suruh baca hari-hari. Ada kat kedai. Ni dah ada virus. Apa ni? Variety. Okey. Variasi. Alhamdulillah koleksi doa dan zikir. 1 berjaya. Jaya. Kedua Nombor 2. Mana nombor 2? Saya tulis nombor dah. Mesti mencari nombor pula. Ni 6. Ni? Takut terkeluar. Hilang ni. 5. Nombor 5. Tengok kat numbering tu apa yang besar ke kecil ke. Nampak nombor 2. Dah jumpa dah. Okey. Nombor 2. Yang mana dah set kita kat sini kan? Apa nombor 2? Apakah nombor 2? Nombor 2. Kita tengok ya. Benda ni. Buka lah. Tadi WhatsApp tu nak tengok movie. Biasa kan kita kena tidur pula. Kena prank. Tak. Prank. Tadi video call dengan ibu. Apa ni? Cuba. Apron. Memang itu nak beli apron mama yang lama dah koyak lah. Okey, bagus. Bercekawan dah. Okey, alhamdulillah dapat apron. Alhamdulillah. Boleh masak lagi tapi sekarang ni masak dah ke laut dah. Muka laut dah. Laut dah. Comel. Ada kaktus. Next 3. Dah tu baru nombor 2. Yep. Yes. Nombor 3. Ada banyak Ni lagi. 4. Susun. 6.
Nombor 3. Nombor Mesti 7. cari 3. Nombor 16. Kat numbering nombor 3 apa? Ini bukan. Nombor 8. Ya Allah, banyak. Ni. Apa ni? Ha? Oh, banyak Tuhan. Besar sikit. Besar Wah, sikit. Walaupun nombor 3 tetap Tapi besar. Ini payung. Boleh bawa Nak bawa next pergi trip. next trip. Tahu? Kita nak pergi salji, main salji. Takut kena hujan salji, pakai payung. Payung ni muat ke dalam luggage? Muat kot. Rasa muat. Pendek je. Ha, sebab besar kan luggage. Dia see Padahal through. payung dah ada dah. Muat ni. Tapi warna hitam. Ni. Alhamdulillah payung tak payah beli dah ya. Payung. Kita nak bawa 4 pergi pula. ni. Nombor 4 ni nombor 4. Kecil. je lah. Kecil pula. Kecil sangat ni. Comel sangat ya. Comel sangat ni. Faham? Oh, Bruce. Oh, bolehlah pakai. Kat Sebab tudung. saya rasa macam mama dah lama tak beli Bruce. Betul, memang Kan? tak ada. Ada beli kat Sabah hari tu dah tercabut dia punya Berapa apa? lama dah sabar pun. Dia punya jarum tu. Alhamdulillah. Okey. Nombor Nombor 5. 5. Okey, ni nombor 5. Ha, ni dah balut Bukan tak? Kan. Mudah lah Ya. mak. Banyak sangat plastiknya. Ha, itu pun dah sikit je. Selotip. Apa benda ni? Oh, kipas. Kipas mini. Kipas mini. Senanglah nak bawa pergi ni. Lagi konsert Pergi ke panas-panas. Oh, yelah konsert Siti ni kan Pergi panas. Dekat apa? stadium kan. Kita dapat Kita table nak negara-negara jadi. panas. Negara panas. Ni Lombok ni Lombok. Oh, Lombok kan panas. Bolehlah bawa ke depan. Kau tak tengok. Comel je. Hai. Tengok dah. Mini eh. Wow, sejuk ke ni? Boleh buka dah? Boleh ni dah bang. Untuk belakang ni. Kita tak charge lagi mana? Double kot. Kita kena charge dulu ke? Oh, okey. Ui, boleh buat pergi Lombok ni. Okey dah. Ada ni ke? Ha, boleh Time. buat. Oh, boleh kuat kan? Comel lah, kecil je. Comel lah dah. Boleh buat pergi Lombok. Dia ada dia punya ni sekali. Apa Oh, tu? dia punya Ni. cas. Bukan. Apa Wayar. tu? Tali. gantung. Oh. Net. 5 lagi 20. Enam. Wih, banyaknya. Oh ni tu. Nombor 6 eh? Terpasang lagi bang. Nak buka. Nombor 6. Ringan je. Ni hasil Nombor 6. Banyak sangat sampai 25. Kurang apa nak habis ni. Tadi kata nak ajak tengok movie. Tak ada movie dah. Lepas tu ibu kata tak tidur lagi tak. Dia nak ajak tengok movie ni kejap lagi. Mama kata tak tidur lah. Memang hari ni tengok movie kata kat ibu. apa ni Apa nombor ni dah Ham? Oh Casing. Casing! Ya Allah. Tapi casing tu dah lama bang Casing pergi. Daripada awal tahun Itu casing pergi ni. Concert City kan? Concert City yang baru tu. Saya pakai je. Dari motor case ya. Dari Saya tulis cantiknya. Oh, ya? Wih, dia tulis nama. Rosima. Wow, cantik. Nanti boleh tukar lah. Oh, nanti nak pergi tu tukar dah ya. Next nombor 7. Dah 6 ke? Ha. Oh, 6. 7 pula. Nombor 7. Tadi Umar nampak dah nombor 7. Nombor 7. Ni lah. Nombor 11. Ni 8. Ni ni. Ha ni.
Ni nombor 7 dah. Makin besar ya dia. Ya Allah, makin besar lah. Banyaknya kecil-kecil lagi tu. Buat apa nak siap ni? Susah nak balut ni. Oh, towel. Okey, towel pun boleh bawa juga pergi travel ni. Ringan towel ni kan? Okey, alhamdulillah towel nombor 7. Nombor 8. This one. Nombor 8 pun besar juga. Ini lah. Benda ni. Apa? Oh, Elin nak bagi kuat tulang ni. Alhamdulillah. Yelah, umur pun dah berapa kan? Walaupun tak suka minum susu. Tak suka minum susu ni. Macam mana? Wajib lah minum susu. Terpaksa lah minum ya. Kalau dah orang beli tu. Kena lah minum susu. 9. Dia kuat bagi kuat kerja lagi. Nombor 9. Ni 10. Ni Nombor 9 ni halus sangat ni. Susah nak buka bang. Mana bang? Koyak je lah. Oh. Gila dah balut ni. Dah balut sikit je. Ini Hand cream. Lotion tangan. oh lotion tangan. Ni boleh bawa pergi ni Lotion bang. tangan, body shop. Body shop boleh ni ya pakai untuk bawa pergi ni. Boleh? Boleh. Okey, tak payah beli dah. Mama nak beli lotion sebenarnya nak ajak adik pergi Watson. Beli lotion. Senang dah ada dah. Tak payah. Itu nombor? beli. 9 kan ni tadi? 10. Nombor 10. 10. Berat nombor 10 ni. Kata lamanya pergi Caltech diorang ni. Sampai berjam-jam dah video call dengan ibu. Tak balik-balik lagi. Susah nak buka bang. Tak sangat. Ini Body wash. oh body wash. Bukan mana beli dah bang. Yang Rahmah ni. Oh comel lah, cantik lah warna merah. Cuba wangi. Oi, muka macam ni terus. Wangi. Adik hari tu dia nak beli kat mama body wash. Mak kata ayah lah. Mak kata abang dah beli dah. Ni 11. Nombor 11. sebelah. Ni ya? Ni. 11. Macam berat je. Macam tempat isi air je kan. Oh, benda apa ni? Ni. Room perfume. Oh. Kan bilik air tu bau busuk. Ya, bau bilik busuk. hari baru ni bau bangkai apa tak tahulah. Rasa cicak lah mati. Cicak. Kena bau busuk jenuh mama bubuh minyak wangi macam-macam. So semua. ini adalah perfume untuk bilik. Bagi wangi kan. Next 12. Nombor 12. 21. 21. Nombor apa? 12. 12. Ada tak? Nombor 12 dengan 13 tak ada. Kenapa? On the way. Tak sampai. So skip Tak 14. sampai. So nantilah ya. Oh, 14. So kita skip ke nombor 14. 12, 13 To be dah continue. order tapi tak sampai. Boleh reveal? Boleh reveal. Okey, nombor 13. Oh, reveal terus Next lah. Nantilah. Nantilah. 12 dengan 13. Nak lagi. Apa benda? Ah, botol. Botol air. Botol air. Tumbler. Boleh lah. Kerja. Buat pergi kerja kan. Kita kerja. Bukan tak kerja. Kita kerja. Kerja tak ada cuti. Cuti MC. Bangun lambat boleh minta MC dah. Main. Aduh. Botol air. Oh, cantik. Oi, comelnya. Warna hijau. Hijau kuning. Comel. Cantik kan? Ni tahan panas ke sejuk bang? Tahan panas pun panas. Dua-dua, sejuk pun tahan. Ya. Macam yang saya punya tu. Oh, boleh dah buat air masak. Tak adalah berlari balik rumah nak minum air masak.
Terusnya nombor Ini 15. Wah. Mudah-mudahan. Hey. Satu bag je. Bag aja yang ni kot. Hey. The ball ni dah. Macam mana dah? Dah tak tahu dah nak balut macam mana. Tunggu dia pada bag. Hari ni orang cari paper bag dengan apa? Dia macam nak Ada ni. Balik hadiah. Tukar-tukar hadiah. Ada orang beli makanan jajan dia. Tukar-tukar macam hadiah. budak tadi tu kan. Dengan kawan. Secret Santa kot. Oh, jaket. Jaket warna kelabu boleh pergi konsert. Ini nak pergi konsert. Sebab tu lah duk tanya baju konsert kita macam diam je Ini lah. baju konsert si warna kelabu. Lepas tu dalam warna Putih boleh kan? Putih putih lah. boleh, hitam pun boleh. Masuk je. Putih lah, cantik kan? Sebab Januari nanti nak pergi konsert Siti Siti Nurhaliza. Nurhaliza. Tema warna grey. Tema dia warna-warna grey. Warna-warna grey. Rasa kena Ini antum yang pilih hari tu. Ini kena pakai dengan t-shirt putih. Pakai seluar jean bang. Seluar warna ni ada lah. Mau beli hari tu. Kan? Yang warna kelabu beli kat Uniqlo tu kan. Okey lah. Oh, ni mesti dengan antum ni. Yes. Dia ni pakai. Separuh ni memang antum yang bagi cadangan lah. Allah ya Tuhan. Hari tu yang pergi Shah Lagi Alam. nombor? 16. Nombor 16. Ni. Ni. 16. 16. Oh. 17 ni. 16. Penat dah macam record kan. Video ni mungkin akan panjang sikit ya. Yalah, lama sangat. Sebab kenangan. Wow! Mama baru berangan nak beli Memang apa? banyak berangan. Bawal. Tapi diam je lah sebab susah kan nak suruh order. Mama kata ya Allah. Hai. Lepas tu mama kan nak beli warna kelabu, nak pergi konsert. Tapi Mama fikir tak payahlah, Mama pakai je yang Gana Rahman punya beli. So warna kelabu. Warna kelabu, alhamdulillah. Boleh Tak match jadi- dengan jaket. Tak payah, tak jadi Mama pakai Gana Rahman, pakai bawal lah. Pergi konsert Siti ni. Match kan? Match. Oh kan cantik. okey. Cantik. Serius macam tak match. Lagi apa? 17. 17. 17. This one. Tinggal sikit lagi. Duduk. Dah hari aki dah. Sakit kaki dah Mama. Duduk sini lah. Tarik sofa. Boleh. Weh, telekung ke? Alhamdulillah. Mama dah lama tak beli tekung Siti Pula Nurhaliza. semuanya dah lama. Ya betul. Sebab tahun ni banyak nak guna duit. Asyik travel je. Telekung travel. Oh, dia ringan kan? Ibu ada ajak Mama beli telekung travel. Tapi Mama kata, Mama bawa telekung Manado, Mama kata. Tu Mama ibu ajak. Dia ringan je? Oh, ringan kan? Bolehlah bawa nanti travel-travel. Terus ada beg Oh. Sekali dengan beg. Memang ada sekali embed selalunya dia bagi. Oh, lama tak beli telefon. Berapa tahun dah tak beli telefon. Tahun. Ya. Ini dah nombor apa? 17. 18. Hari tu kakak juga belanja telefon. 20. Oh, dah susun dah. Lagi 18. 18. Susah nak buka. Susah nak buka lah. Susah nak buka. Dia cepat panas. Susah lagi nak balut. Lama-lama tak apa tu. Koyak je. Apa ni dah? Oh. Eyeshadow. Alpha. Eyeshadow tak payahlah.
pinjam adik punya eyeshadow dah. Ya, saya tanya Farara sebenarnya. Farara, barang makeup mama apa yang dia tak ada? Eyeshadow. Eyeshadow Laju dia jawab. Dengan apa satu eyeshadow? Mungkin selalu pau Farara punya. Betul. Eyeshadow dengan apa? Concealer mama dia dah lembat. Jadi mamanya concealer tak ada. Nah. Alhamdulillah. Lagi? 19. 19 eyeshadow. Ala Alpha. Weh, alhamdulillah weh. Ni. Apa lagi ni? Alhamdulillah juga ni bang. Ini apa tu? Oh, apa tu? Macam sikat untuk kening Sikat Ni? kening. So dia macam ada gum untuk supaya Kening ni kening lah tu, nampak kemas. kemas, Ha. beralis. Okey. Hmm. Pandai kau mau pakai. Salahnya. Farara je. Memang ada tukang ni lah. Ada kena panggil muar lah. Ada muar. Ni nombor 20. Wah, dah tinggi sikit lah. tinggal sikit dah. Habis dah. Tak cakap dia nak baju buruk. Saya boleh. Bedak. Bedak ke bang? Yes. Bedak lah. Compact powder. Komplit pada apa bang? Alha Alpha. Alhamdulillah weh. Tak tahulah, harap-harapnya sesuai lah kan. Warna? Mana Nombor berapa? apa Kalau lah. nenek nak nombor 1. Kalau mama nombor 2. Yang Korea itu. Nombor 2 rasanya. Ni antum yang pilih. Mama nombor 2. Tak boleh nombor 1 Antum berputih yang sangat. Antum yang tolong pilih hari ni. Nombor Nombor 1. Kalau nombor 1 putih sangat muka. Nenek nak lah nombor 1. 22. Ni kan? Ni gincu. Ha. Gincu pun lama dah tak beli. Hari tu nak beli dengan Farah. Tapi tak ada yang mama nak. Oh, macam saya punya kebanyakan barang semuanya macam dalam dia punya Ya, apa wish gincu list. nak beli. Kan? Dah ajak Farah pergi Watson. Kalau pilih-pilih tak ada. Habis kata dia gincu ni. Nak sukalah warnanya ya. Warna jangan merah-merah sangat kan. Warna tua. Next. Ini 22 nombor 23. 22 ni. Oh ni dah Ni balut 22. tadi. Ni idaham yang balut dengan Ya. 23. Struggle ya dia balut. Dah besar lah balut tu. Kena guna 2 pembalut. Oh, rangka ni balut ni. Tak besar. Apa benda ni dah? Ya, hari ni je dia pembantu untuk shoot. Minggu depan memang pack. Dia macam pack yang tiba-tiba. Busy sikit Apa benda ni? Buka lah. Weh, benda apa ni dah? Buka lah. Weh! Aduh, susah ni. Daripada sini buka ni. Bawah saya. Ni kan? Macam mana? Ke depan? Ni kena tarik dari sini. Ha. Tarik. Macam mana nak tarik? Mana? Struggle. Ni. Dia, Oh, okey. dia tarik. Benda ni. Angle weh. Oh secure dia punya. Macam handbag eh? Handbag dah ha! Tote Ya bag. Allah, tote bag. Sebab mama tak pernah ada tote bag saya Memang rasa. tak ada. So macam tote bag lah. Tote bag ni boleh bawa. Yang penting Siap ada. nama. Zoom. Alhamdulillah. Siap ada nama. Wow. Cantik. Cantik. Oh buat Dalam mana bang? Ikutlah yang ramai. Oh, dia ada Tali panjang. tali panjang juga, tali pendek pun ada. Christy Eng. Wow. Oh, ya. Macam tu. Memang kena tali ni macam tu. Nak beli ni apa?
pergi sembahyang tarawih bawa lekong ni. Boy orang kata pergi sembahyang tarawih. Tarawih pun Bawa beg ni. masuk dalam ni balik. Itu nombor 23 kan? 23, 24, 25. Ah, tu dah hang balik juga. Tu dah hang balik. Ni pun dah balut. Kau nak cepat dah hamil. Balutnya. Michael Kospo. Apa dia ni? Perfume Bang. Perfume. Mesti wangi dah hamil. Saya mau suka bau dia. Yang ni saya pilih, bukan antum. Mesti bau wangi. Saya tahu macam ni mesti bau-bau favorite mama kot. Tahu lah. Nak ni. Wow. Tengok dah. Wangi. Ala-ala bau YSL. YSL pun sayang nak pakai sangat. Pakai sikit. Sekarang pakai yang punya. Oh, Endo punya bau sedap. Yang tu. Maga tu yang kan? beli baru ni. Apa tu nama dia? Yang Cuff. dalam Cuff. tu. Viral baru dia. Nombor Safenko tu ke? Wangi. Another one. Ni apa lagi? Ni siapa balut? Ah, ni saya balut. Ni apa benda ni? Ni dah. Ni Ni dah balut. Apa benda dah ham. Another bag. Ada. Cantik kotak ni. Eksklusif. Tolak kan? Ah, dia magnet. Benda lagi ni. Cantik ni bag. Handbag ni sangat susah nak dapat ya. Allahu Akbar. Mana dia punya ni? Ada kat dalam. Ya Allah, ini Susah boleh. gila nak dapat. Ini boleh bawa pergi travel ni dah. Mana ni? Macam mana? Terlekat dah dia. Kenapa susah nak dapat bang? Biasa dia bila keluar new collection orang akan beratur, lepas tu cepat sold Kena out. dengan PS. Ni saya order melalui PS. PS. Mana tali dia? Ada dalam. Ni. Wow, cantiknya. Mama kan tahun depan baru nak beli beg. Sebab nak tunggu apa? Bonus. Bonus. Dapat SB. ke bonus. Oh. Dah berangan dah sebenarnya nak beli beg. Makin ada gunting kat plastik ni. Cantik. Ni, tengok. Dia macam kemas gila. Kan? Cantik kan? Alhamdulillah dah. Tak payah bang mau beli beg dah. Tak ada dah berangan nak beli beg kan. Semua diam aja, tak cakap apa, tapi dalam hati asyik cerita ni. Beg. Berdoa. Doa. Tu kata ibu sembahyang 2 8 rakaat. Aku sembahyang 2 rakaat je, patutlah. Ibu 8 rakaat dapat kereta. Solat 2 rakaat ibu dapat kereta. Pagi malam dapat kereta. Aduh. Ma'abul ni. Last one. Makbul. Ni last ya. Ni dah hang balik Ni dah balik Kalau kedut-kedut tu sebab basah lah. Tangannya basah. Kunci kedai sampai jadi berkarat lah. Dalam punya ni. Aduh. Apa benda ni? Apa benda ni? Jam! Ya Allah, Mama lama tak beli jam last. Mama beli jam bonus tu Papa yang hadiahkan. Kan? Ya, dengan abang pergi Shah Alam dekat Sogo. Papa hadiahkan jam Bonia. Lepas tu tak beli dah. Buat tambah-tambah collection. Boleh Mula-mula nak pakai. beli yang macam yang besi-besi tu. Lepas tu kita orang macam Mama dah banyak dah. Banyak dah. Yang jam macam tu. So kita beli yang macam ni. Kulit Oh, punya. cantik. Macam simple lah. Cantik kan? Dah habis dah. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Settle. Syukur Challenge segala 25 nikmat gig. yang Allah kurniakan ya. Amin. Settle. Ni boleh pakai ni mana-mana ni. Wah. Aduh. Lagi 2 kita tak sampai. So on the way. Nanti dah sampai barulah kita bagi. Alhamdulillah. Mana siapa bagi ni bang?
Sama-sama. Terima kasih dah. Harap-harap Mama sukalah Suka, dengan semua 25 suka. hadiah ni. Suka sangat. Happy sangat. Sebagai tanda penghargaan sepanjang tahun 2025 ni. Itu je lah. Dengan antum ke ni? Antum berkongsi idea semualah. Terima kasih banyak. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dilimpahkan rezeki lagi. Amin ya rabbal alamin. Okeylah. So itu sahaja kita punya challenge. Rasanya berjaya ya. Berjaya ya. 2 minggu ya ambil masa benda ni. Plan 2 minggu dengan antum. Macam ini, macam ini, macam ini, macam ini, macam ni. So alhamdulillah semuanya selesai. Cuma tinggal 2 je yang kita order online tapi dia on the way. Okay. So terima kasih semua. Berjumpa di next vlog. Bye.